Okey. Pengurusan darah yang diderma. Bagaimana penyimpanan dan penstoran. Okey. Sebelum darah diderma oleh penerma, darah akan disimpan ke dalam beg berisi natrium sitrat untuk mengelakkan pembekuan darah. Darah akan diasingkan mengikut kumpulan darah dan saringan darah dilakukan bagi sebarang tanda penyakit seperti AIDS. Okey. Kemudian tengok pendermaan darah penuh. Bagaimana penyimpanannya? Disimpan pada suhu 4 darjah Celsius selama 5 hingga 10 hari atau lebih lama jika ditambah glukosa. Sel darah merah. Sel darah merah disimpan pada suhu 2 darjah Celsius hingga 6 darjah Celsius dan boleh bertahan selama 35 hari. Platelet disimpan pada suhu 20 hingga 24 darjah Celsius dan sentiasa digerakkan. Okey, bertahan selama 5 hari sahaja. Plasma disimpan pada suhu 30 darjah Celsius boleh bertahan sehingga 2 tahun. Boleh bertahan sehingga 2 tahun. Okey, habis bab tu kita akan masuk contoh soalan subjektif. Okey, contoh yang selalu kita terangkan 2 kepentingan menderma darah kepada masyarakat. Okey, so kita boleh jawab menyelamatkan nyawa pesakit yang keringan darah. Yang kedua, membantu pesakit yang menjalani pembedahan besar. Yang ketiga, membantu pesakit mengalami penyakit seperti thalassemia, hemofilia atau anemia. Dan seterusnya, meningkatkan bekalan darah di hospital. Itu antara pilihan jawapan kepentingan. Okey. Yang kedua, contoh soalan daripada subjektif. Mengapakah darah yang didermakan perlu disimpan di bawah kawalan suhu yang tertentu? Okey, kita boleh jawab untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Yang kedua, untuk memastikan komponen darah kekal berfungsi. Yang ketiga, untuk memanjangkan jangka hayat darah sebelum digunakan. Okey, soalan yang terakhir. Soalan kedua, bagaimana seorang pesakit mengalami perdarahan yang teruk selepas kemalangan jalan raya? Mengapa pesakit itu memerlukan transfusi darah segera? Okey, so untuk menggantikan darah yang hilang. Yang kedua, pilihan jawapan kita. Mengekalkan tekanan darah normal. Membekalkan oksigen dan nutrien ke seluruh badan. Okey, apakah soalan seterusnya? Apakah risiko yang mungkin berlaku? Mungkin berlaku sekiranya pesakit menerima darah daripada kumpulan darah yang tidak sesuai. Dia akan berlaku tindak balas antigen antibody. Yang kedua, pilihan jawapannya. Sel darah merah akan bergumpal. Okey, yang boleh menyebabkan kegagalan organ atau kematian. Okey, itu saja untuk pelajaran sukatan yang 3.3, kepentingan untuk menderma darah. Terima kasih.